Geng, korang tengok ni belakang kita ni. Ni lah tempat dia orang scrap kereta lah. Dia orang potong-potong macam ni lah. Lepas tu dia akan asingkan tangki, dia asingkan. Lepas tu wiring dia asingkan. Cooper dia asingkan. Body dia akan jadi macam ni tau. Ni dia akan jadi macam ni. Dia akan potong body ni, bagi kecil-kecil, dia akan di-scrapkan lah. Don't worry, bukan kita ambil terus tukar nama, tak ada. Kita sini bagi sekali dengan agreement lah untuk scrap. Macam-macam model kat sini kita membeli untuk scrap. Contoh korang pening kepala, tak tahu parking kereta kat mana dah. Owner dah tak nak ambil pot, lepas tu tak boleh tukar nama, dia bokong, enjin pecah ataupun terkena banjir dan sebagainya. Roger je kita. Tengok sini. Semua model kita ambil kat sini. Daripada kereta baru, kereta lama, semua kita ambil. Jangan risau. Untuk package towing, kita bagi sekali dengan package towing tau. Untuk towing, tak ada charge harga. Korang Roger je kita, bagi gambar kereta. Kalau setuju harga, terus kita submit. Korang boleh tengok lah. Bukan saja kita membeli kenderaan untuk di-scrapkan, tapi kita jual spare part juga. Yang mana cari spare part, boleh Roger kita juga. Jangan lupa follow tau. Tekan tu like sekali. Dapat ke dapat? Dapat. Ciao dulu. Rai Syam Char Square, tak perlu tunggu lama. Setuju terus settle, kita siapkan semua. Oh hai hai, jangan jadi sarang ular. Towing pun pakai, tak payah nak gusar. Rai Syam Char Square, tak perlu tunggu lama. Setuju terus settle, kita siapkan semua.